Saudari Pengerusi Majlis Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan seperjuangan sekalian, sambutlah salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Gaya hidup sihat ketika pandemik COVID-19, itulah tajuk syarahan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Hadirin sekalian, dunia kini bergelut dengan pandemik COVID-19 yang mula dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO pada 11 Mac 2020. Di Malaysia sahaja, lebih 2.29 juta dijangkiti dan angka kematian mencecah 26,876 orang. Kita tiada pilihan lain melainkan untuk bersama-sama meningkatkan imuniti tubuh badan. Dan ini hanya boleh berlaku jika amalkan gaya hidup yang sihat. Gandhi pernah menyebut yang kekayaan sebenar adalah kesihatan dan bukan kemenangan emas atau perak. Maka untuk kita jadi kaya dengan kesihatan, penting sekali kita amalkan 3 perkara. Makanan seimbang, penjagaan kesihatan tubuh badan dan riadah secukupnya. Sidang hadirin sekalian, wacana minda saya yang pertama, piramid makanan yang diwar-warkan oleh Kementerian Kesihatan boleh dipatuhi untuk memastikan makanan yang makan mengandungi khasiat yang seimbang dan lengkap dengan zat serta nutrisi. Pepatah Inggeris mengatakan you are what you eat. Jika kita makan dengan sihat, maka sihatlah kita, dan jika kita curang dengan penjagaan diet, maka rosaklah badan. Hadirin yang saya kasihi, wacana minda saya yang kedua, menjaga kesihatan badan adalah sangat penting bagi individu tanpa mengira usia. Pelbagai penyakit mudah dijangkiti, apatah lagi dalam wabak COVID-19 ini. Paling penting, janganlah kita menodai kehidupan dengan tabiat-tabiat buruk yang boleh merosakkan kesihatan tubuh badan kita, seperti merokok dan menangis radar, di mana risiko jangkitan COVID-19 lebih tinggi. Hadirin yang beriman, wacana minda saya yang ketiga, aktiviti riadah amat penting kerana boleh menyihatkan tubuh badan kita dan juga minda kita. Contohnya, dengan berjogging kita dapat mengurangkan tekanan dan stres akibat COVID-19. Tambahan lagi, jantung dapat mengepam darah dengan lancar. Secara tidak langsung, komorbiditi seperti penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi dapat dihindarkan secara total. Kesimpulannya, bersama-sama kita menjaga diri untuk menangani pandemik ini. Seimbangkan makanan, jaga kesihatan badan dan giatkan senaman. Pastikan imuniti dalam genggaman dengan gaya hidup yang sihat. Kita jaga kita, sama-sama kita banteras pandemik COVID-19 ini. Sekian, terima kasih.